Lama nak gramet macam mana ni, tangan kita ni tangan mahal. Hai guys, ni first time Faz nak try masak ikan tenggiri goreng asam Jawa. Ni bahan-bahan dia lah. Bawang putih, bawang merah, halia, serai. Kita potong. Yang ni kena gramet dulu. In Sarawak, we don't call gaul. We call it gramet. If you know gramet, you're not Sarawak. If you want to marry Sarawak, you have to know gramet. Lama nak gramet macam mana ni, tangan kita ni tangan mahal. Ikan dulu Faz tak tahu nak buat apa dah dengan anak nombor 2 ni. Kalau dia tak rasa dia berdiri atas meja, dia berdiri je. Kita dah kata tu salah. Bila kita kata tu salah, kita suruh dia turun. Suruh dia stop buat benda tu. Dia menjerit seolah-olah didera. Habis dah rambut patut. Sambil kita tunggu ikan tengah digoreng, kita sediakan bahan untuk menumis lagi. Inilah bahan-bahan dia. Serai tu ketuk je. Pas nak tumis dah bahan-bahan dia ni, guna minyak ikan yang tadi je. Gini. Bila dia dah menguning, garing, dia tambah air, baru kita letak asam Jawa. Letak air. Faz suka guna asam Jawa ekstra je. Letaklah sedikit gula, garam, perasa, gaul. Right, jom kita letak ikan yang telah digoreng itu tadi. Siap dah menu pertama kita. Ikan tenggiri goreng dengan asam Jawa.